5 kesan buruk ketagihan pornografi di dunia dan akhirat. Kesan kelima paling menakutkan. Tengok video ni sampai habis dan sebarkan. Sahabat sekalian, virus pornografi ni lagi bahaya daripada COVID. Kalau COVID mematikan jasad, pornografi mematikan hati. Dan virus porno ni dah menyerap masuk dekat segenap lapisan umur, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, bahkan yang dah kahwin sekalipun. 5 kesan buruk porno yang kelima paling bahaya. Pertama, orang yang ketagihan porno ni, hidup dia akan sentiasa gelisah terus menerus, tak tenang, rasa hampa, kosong, dunia yang luas terasa sempit, sampai satu tahap boleh depresi. Kedua, ilmu susah nak masuk, hilang keberkatan ilmu, kecerdasan otak dia akan berkurang. Kalau dulu dia banyak idea, kreatif, ilmu senang masuk, senang nak menghafal, cara fikirnya tajam, tapi bila dah ketagih pornografi ni, susah nak menghafal, belajar susah nak faham, idea tumpul. Sebab apa? Sebab ilmu tu cahaya, dan cahaya takkan masuk dalam hati orang yang bermaksiat. Ketiga, rezekinya akan sempit dan susah untuk mendapatkan rezeki. Rezeki yang dia ada tak berkat. Kalau kaya sekalipun, disebabkan tak berkat, hidupnya tak tenteram, penuh dengan kekecewaan, ketakutan dan juga perpecahan. Yang keempat, Allah cabut kenikmatannya dalam beribadah. Solat dah tak rasa manis, zikir yang ringan terasa berat, Quran nak baca satu muka sehari pun rasa sangat susah. Sebab kemanisan beribadah dah hilang daripada diri dia akibat ketagihan pornografi. Doa pun tak makbul. Sebab apa? Sebab antara penghalang makbulnya doa adalah maksiat yang kita buat. Dan yang kelima, yang paling seram, iaitu dia akan menjadi bahan bakar api neraka di akhirat nanti jika tak bertaubat. Yang mana dalam Al-Quran Allah sebut, orang yang gunakan hati, mata dan telinga untuk maksiat, maka dia lebih teruk daripada binatang ternakan dan akan jadi bahan bakar api neraka. Orang yang ketagih pornografi ni, obviously dia akan guna mata dia untuk melihat yang haram, gunakan telinga dia untuk mendengar yang haram, dan gunakan hati dia untuk berfantasi membayangkan benda-benda yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itulah pornografi ni adalah penyakit virus yang sangat bahaya yang boleh merosakkan iman kita. Jom sama-sama kita tinggalkan pornografi, berjuang melawan pornografi dan tinggalkan ketagihan tersebut. Dalam buku ni saya ceritakan step by step, detail macam mana nak tinggalkan maksiat yang kita dah ketagih secara total. Dalam ni ada quotes hijrah, doa, cerpen, tips, soal jawab agama dan banyak lagi. Ramai yang dah berjaya berubah sebab baca buku Tuhan Aku Ingin Hijrah ni. Alhamdulillah. Siapa yang nak belajar tinggalkan porno, dapatkan buku Tuhan Aku Ingin Hijrah sekarang. Sekarang harga tengah murah, dapatkan.